Pada pendapat cikgu, apakah kepentingan Aispa ini kepada masyarakat? Okey, saya ada dua kelebihan ataupun kebaikan. Yang pertama, dia dapat menjimatkan masa pengguna. Di mana bila pengguna masuk untuk parking dalam your operating system ni, dia tak perlu pusing lama untuk cari parking. Sebab apa? Sebab sistem dah tunjuk lokasi parking kosong secara terus. Maksudnya dia direct lah untuk cari tempat parking. Yang kedua, boleh kurangkan kesesakan trafik. Sebab jam ni kebanyakan jam yang berlaku adalah untuk menunggu orang masuk parking. Sebab mereka tercari-cari mana parking kosong. Bila maklumat dah ada terpampar pada skrin pada pengguna mereka masuk, jadinya dia boleh mengurangkan traffic jam. Mereka boleh terus tuju kepada lot mereka sendiri. Cadangan atau penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa hadapan. Okay, pada masa hadapan, saya cadangkan sistem kamu ni diperluaskan lah. Diperluaskan di hutan, di kawasan-kawasan seperti kawasan perumahan, bandar-bandar kecil ataupun lokasi luar banduan. Sebab pengguna kat sana lebih ramai dan boleh dimanfaat. Yang kedua, tambah fungsi. Seperti fungsi booking parking. Kita lain ni kan dah ada booking parking kan? So, saya cadangkan kamu boleh benarkan pengguna-pengguna ni menggunakan reserve parking lebih awal. So, dia pun booking lah. Mereka masuk, mereka dah tahu dah lot parking mereka ni. Kekuatan atau potensi impak projek ini? Impak projek ni ialah kita kaitkan dengan teknologi pintar dan moden lah. Di mana dengan terutama menggunakan sensor kan. Menggunakan sensor. Bila menggunakan sensor, aplikasi mudah alim ni akan dapat data secara terus. Jadi dia memberi pengalaman kepada orang yang parking tu lebih cepat berbanding dengan cara tradisional. Cara tradisional tu mereka masuk dengan cara sendiri. Yang ni kita menggunakan sistem. Aispa parking ni merupakan sistem parking yang pintar lah dan sangat penting dalam kehidupan moden kita sekarang ni. Sebab dia mampu menjimatkan masa, mengurangkan kesesakan trafik dan juga memudahkan bayaran secara digital. Sebab dia tak perlu guna cash kan, kosong cash. Jadinya secara langsung pengurusan akan cepat dan menjadikan lebih sistematik dan mesra pengguna. Tapi macam mana pun penambahbaikan perlu dibuatlah untuk meningkatkan ketetapan data. Maksudnya bila masuk lot yang kosong betul, liputan boleh diperluaskan, tambah fungsi tempahan serta kefokusan aspek keselamatan dan keselamatan. Penyataan masalah. Pada masa kini, masalah parking sering berlaku di kawasan sekolah dan tempat awam. Pengguna mengambil masa yang lama untuk mencari ruang parking kosong. Selain itu, tiada sistem automatik yang dapat memaklumkan status parking sama ada kosong atau penuh. Keadaan ini menyebabkan pembaziran masa, kesesakan dan kurang kecekapan pengurusan parking. Aispa ialah salah satu sistem parking pintar berasaskan Arduino yang direka untuk mengesan kehadiran kenderaan secara automatik menggunakan sensor. Sistem ini akan memaparkan status parking dan boleh mengawal parang masuk tanpa sentuhan. Projek ini menggabungkan elemen coding, elektronik dan inovasi teknologi selaras dengan pembelajaran STEM. Projek Aispa Smart Parking Arduino merupakan satu inovasi berasaskan teknologi yang dibangunkan oleh murid bagi menangani isu pengurusan parking secara lebih sistematik dan efisien. Sistem ini menggunakan pengaturcaraan Arduino dan sensor untuk mengesan kehadiran kenderaan serta memaparkan status ruang parking secara automatik. Projek ini menggabungkan elemen STEM, inovasi dan pembelajaran abad ke-21 selaras dengan usaha melahirkan murid yang kreatif, berfikiran kritis dan berkemahiran teknologi. Objektif projek Aispa adalah untuk mengesan kenderaan secara automatik menggunakan sensor.
memaparkan status ruang parkir dengan tepat, mengurangkan masa dan kesesakan semasa parking, meningkatkan kemahiran murid dalam koding Arduino, menggalakkan pemikiran kreatif dan penyelesaian. 4. Bahan dan alatan. Antara bahan dan alatan yang digunakan ialah Arduino Uno, sensor ultrasonic atau infrared, breadboard dan wire penyambung LCD atau LED, servo motor untuk palang parkir bekalan kuasa, komputer dan perisian Arduino IDE. Kaedah penghasilan. Langkah-langkah penghasilan projek ini ialah melakar reka bentuk sistem parking, menyambung sensor dan komponen kepada Arduino, menulis dan memaknai kod menggunakan Arduino IDE, menguji sistem pengesanan kenderaan, membuat penambahbaikan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Kelebihan iSpark ialah yang pertama, sistem parking automatik dan mudah digunakan. Yang kedua, menjimatkan masa dan tenaga pengguna. Yang ketiga, kos rendah dan mesra pengguna. Yang keempat, boleh diaplikasikan di sekolah dan tempat awam. Akhir sekali, meningkatkan literasi teknologi murid. Antara kelebihan inovasi iSpark ialah yang pertama, sistem automatik dan pintar. Sistem ini berfungsi secara automatik tanpa kawalan manual, sekaligus memudahkan pengguna dan meningkatkan kecekapan pengurusan parking. Yang kedua, menjimatkan masa dan mengurangkan kesesakan. Pengesahan ruang parking secara terus membantu pengguna mendapatkan maklumat dengan cepat dan mengurangkan kesesakan kenderaan. Yang ketiga, kos rendah dan mudah dibangunkan. Projek ini menggunakan komponen Arduino yang berharga rendah dan mudah diperolehi sesuai untuk aplikasi sekolah dan pembelajaran murid. 4. Meningkatkan kemahiran teknologi murid. Murid dapat menguasai kemahiran asas koding, elektronik dan penyelesaian masalah melalui pembelajaran berasaskan projek. Yang kelima, mudah ditambah baik. Sistem ini boleh dikembangkan dengan penambahan Internet of Things yang dikenali sebagai LOT, aplikasi mudah alih atau paparan digital pada masa depan. 7. SDG yang berkaitan. Projek iSpark menyokong beberapa matlamat pembangunan mapan SDG, iaitu SDG 4, pendidikan berkualiti mengikut kemahiran STEM dan teknologi murid. SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur, menggalakkan inovasi berasaskan teknologi. SDG 11, bandar dan komuniti lestari, membantu pengurusan parkir yang lebih cekap. Sebagai kesimpulan, iSpark merupakan satu inovasi yang praktikal dan relevan dengan keperluan semasa. Projek ini bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah parking, malah memberi pendedahan awal kepada murid dalam bidang teknologi dan pengatur caraan. Diharapkan inovasi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan pada masa hadapan.